Setiap kali kita baca Quran, kita niat nak dapat ilmu. Yang kedua, kita niat nak dapat syifa. Penyembuhan daripada sebarang penyakit yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, kita niat hidayah. Hidayah ni bukan hidayah daripada bukan Islam pada Islam. Hidayah untuk taat. Untuk taat pada Allah ni perlu hidayah. Jadi Quran menganjurkan membuka pintu hidayah untuk taat. Yang keempat, kita minta kita niat untuk Allah beri sejahtera dunia sampai akhirat. Ana ambil 4 perkara ni daripada surah Yunus ayat yang ke-57, iaitu tujuan Quran diturunkan